Masuk sahaja bulan Ramadan mesti meriah dekat Malaysia ni. Kita boleh tengok dekat bazar Ramadan, setiap negeri, setiap daerah, dekat pelosok kampung pun memang meriah bazar Ramadan dia. Tapi kita pernah terfikir tak, dalam kemeriahan Ramadan yang kita sambut ni, sebenarnya ramai lagi keluarga yang susah dekat Malaysia ni. Ada yang tak mampu nak berbuka puasa makanan yang sedap. Ada yang berbuka puasa hanya dengan nasi dan kicap sahaja. Mungkin ada yang langsung tak berbuka puasa, hanya minum air sejuk. Bila tiba hari Lebaran, ramai yang hanya memakai baju raya yang tahun lepas sebab mereka tak mampu nak beli yang baru. Mungkin mereka risau kalau mereka sambut Syawal dengan meriah, takut keperluan asas mereka tidak cukup. Sebenarnya, kita boleh kongsikan kemeriahan kita menyambut Ramadan dan juga Syawal ni dengan mereka melalui Cahaya Ramadan Malaysia. Ini adalah satu inisiatif daripada Kelab Perwira Malaysia. Kelab ni banyak menganjurkan program amal, antaranya Iftar Asnaf. Mereka akan sumbang makanan berbuka puasa kepada yang memerlukan. Kelab ini juga mewujudkan kotak Ramadan, iaitu memberi barang keperluan asas untuk keluarga di bulan Ramadan ini. Selain itu, kelab ini juga ada bagi sumbangan baju raya, kasut raya dan juga duit raya kepada anak-anak asnaf yang tak mampu menyambut Lebaran dengan meriah. Ramadan kita akan lebih bermakna kalau kita memberi. Jom kita bantu mereka dengan program Cahaya Ramadan Malaysia. Bantu tanah air. Korang boleh klik link di komen ataupun scan QR yang diberikan untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Setiap sumbangan yang anda berikan kepada mereka, besar pahala untuk kita. Jom kita share video ni supaya ramai lagi yang boleh bantu menggembirakan mereka.